Unais X Unlimited. Jomlah join grup itu. Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun, tuan-tuan boleh dengar pada masa depan. Sebab ini adalah komitmen bayaran sekali seumur hidup. Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah. Untuk memberikan satu pendoakan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan diorang yang lain. Siri Empire, 47 episod dan insya-Allah akan datang episod yang ke-48, siri kuliah konspirasi dan juga siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayuh, kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpire Rian sekalian, jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita menyambung pengajian kitab Qasasul Anbiya. Kitab Madza Khasirul Alami Hintatil Muslimin. Saya pun tersilap lah. Pasal apa malam ni kamera lagi ramai daripada orang? Dia pun dengar kat luar. Kau dia pun tengok live. Baru masuk. Tidak, baru nak merujuk buat kat rumah. Kita start lambat sikit, kita bagi laluan kepada saudara-saudara kita musafir lepas solat jamak tadi ni. Aman surah. Okey, saya dekat sikit kan. Macam tu. Saya kena lapik ni tidak ada jatuh. Okey. Tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kitab Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni. Saya perlu bagi disclaimer. Setiap kali bulan bila main giliran surau ni, saya stres sebab kitab ni dia berat. Dia berat. Dia jadi macam ni dah dalam ni tau. Dia jadi macam kuliah falsafah dah tu. Dia jadi macam tu dah. Bila saya duk baca kan, kadang saya jadi macam aku nak cerita apa lagi ni. Dia macam tu. Tapi menarik juga sebenarnya. Sebab kalau kita tak kuliahkan pun, benda ni benda yang kritikal. Benda ni benda yang sonok dibincangkan. Apatah lagi pada zaman sekarang ni. Tapi dia berat. Dia memang saya kena akui berat. Dan kebetulannya alhamdulillah juga surau ni jatuh pada hari Ahad dengan saya ni. So hari Ahad tu agak free sikit. Tapi whole day tu memang kena baca. Memang saya ingat yang ini bukan barang mai baca terus jalan syarah tak boleh. Dia memang kena duduk bertekun juga. Kadang-kadang kan ni tuan-tuan tahu dah ni dalam live mana ni. Kadang-kadang dia mai juga satu tahap tu, bila mai dah kita dah ingat 75% dah ni. Kosong 215 dah malam ni. Dia nak mai rasa putus asa kau. Dia mai rasa bukan nak mai, dah pernah mai dah kan. Saya pernah habaq kat doktor dengan Abang Faizul, saya ingat 5-6 bulan lepas kot. Nak tukar kitab. Habis doktor kata tak apa, kita teruskan ustaz selagi kita boleh insya-Allah. Pasal takut dia berat sangat kau kan. Pasal dia tuan-tuan dah jadi macam kuliah falsafah. Sedangkan kita bukanlah ahli bidang tu. Tapi apa yang Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi sebut ni, dia jadi sungguh. Saya kan bila saya baca kitab ni, kemudian saya akan tengok hak ni, bila saya akan tengok hak Arab saya dah di rumah. Bahasa Arab dia sangat tak simply. Dia tak sesimpel kita baca kita Arab macam kisah-kisah macam kita tarikh, kita hadis ke, kita hukum hakam pun. Bahasa dia simple ya. Tapi kitab ni kan saya pernah bawa 2-3-4 kali bahasa Arab dia kan. Dia bunga. Bunga ni bukan barang saya tak erti, saya bukan alim, bukan pengajian bahasa Arab. Kalau di bunga-bunga dia ada mantik dan sebagainya, saya memang tak boleh. Sebab tu kita tukar pakai bahasa Melayu. Tapi bila saya nak kuliah, saya akan refer juga. Saya takut kefahaman bahasa Melayu, bahasa Indonesia ni dengan hak tu tak sama. Dan dia agak berat. Tapi alhamdulillah lah, kalau kita nak hentikan pun, kita satu-satunya saya ingat yang pakai kitab ni. Jadi kita jalankan jugalah sebagai tanggungjawab fardu kifayah lah, saya anggap macam tu lah. Bagi yang dalam ni baru ni, nak bagi tahu berat sikit. Tapi alhamdulillah lah, dia bawa kita kepada pengajaran. Ni bila saya duk baca tu, then saya buka yang lain. Bila saya buka yang lain ni, buku antara wacana falsafah sains ni, malah saya macam mengaji universiti mana ni. Saya pakai beg ni malam ni. Bukan beg ustaz-ustaz ni beg student.
Ada 2-3 lagi buku yang saya bawa. Semua ni tuan-tuan, ni saya buka dia pasal saya nak refer lagi kalau takut saya tersilap. Semua ni cerita yang align dengan cerita yang Maulana sebut. Kan? Bila saya baca-baca, dia cadangkan, okay, bacaan seterusnya adalah cerita tentang Darwin. Maulana sebut dah Darwin ni bahan ni. Jadi saya, maknanya Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni dia bukan ulama yang sekadar klasik duduk baca kitab agama saja, tidak. Dia memang orang yang berfikir. Ya, dan dia memang orang yang menekuni banyak bacaan. No? Saya bawa habis semua ni pasal takut kalau tersilap lagi saya ada refer. Okey. Terus kita nak mula. Masih lagi dalam bab materialistik lagi tuan-tuan. Tu kita panjang. Tapi sebab nota saya dah tak apa. Okey. Saya baca saya masuk kepada muka surat 215 ni. Sebelum tu dia cerita tentang gambaran sebenarnya tentang peradaban Yunani. Tak apa, nanti saya masuk sekali lah. Saya nak pergi terus kepada materialisme adalah agama Eropah masa kini, bukan Kristian. Sebab bulan lepas kita dah cerita tentang pendukung idea materialis dan penganjurnya kan. Kita dah cerita pasal semua academic atheism apa semua tu. Malam ni kita sambung subtopik dia, materialisme adalah agama Eropah di masa ini, bukan Kristian. Baik, saya baca dulu dah. Tu tengok dalam live ni pun ramai. Dulu tak ramai. Dulu 70 orang, 80 orang. Maksudnya orang tunggu juga kita punya kitab ni. Alhamdulillah. Dulu sekali lah saya ingat 70 orang, 60 orang. Sekarang ni 262 dah. Alhamdulillah. Ramai Alhamdulillah. Kalau masa tengah live panas kan. Kalau tengah live 262 ni ramai juga. Baik. Tadi jam sikit tuan-tuan. Jam sikit, jam teruk. Jam banyak. Saya kalau jam saya panik kan. Tapi Abang Jack bawa kereta saya lega sikit lah. Saya duduk belakang, saya duduk urut badan. Orang anxiety ni macam tu. Bila dia jam dia panik kan. Tak apa. Okey, sambunglah. Tak payah cerita. Saya baca dah. Sedikit pun tidak dapat. Okay, materialisme adalah agama Eropah di masa ini, bukan Kristian. Okey, saya baca. Sedikit pun tidak dapat diragukan lagi bahawa agama yang dianut oleh bangsa Eropah masa ini. Masa ini ni maknanya bangsa Maulana Abu Hasan ni. Memanglah tak jauh dengan kita, tapi tidaklah dekat sangat pun. Dia kata agama yang dianut oleh Eropah pada masa ini adalah yang memenuhi hati dan perasaan serta menguasai jiwa dan penunuknya adalah materialisme, bukan Kristian. Sebab Kristian kan dah jadi agama yang dominan dekat Eropah. Kalau bukan agama rasmi pun, seperti mana England menjadikan agama itu rasmi di sana, Anglican kan. Tetapi hakikatnya hanya ada pada nama. Dia kata sebenar-benar agama dekat Eropah pada masa itu dan sampai ke hari ini pun, pasal tu kitab ni evergreen, adalah materialisme. Itu adalah agama sebenarnya yang dianut oleh orang Eropah. Bukan Kristian, dia kata. Kenyataan itu diketahui dengan jelas oleh setiap orang yang memahami kejiwaan dan yang mengenal Eropah dari dekat, bukan dari buku-buku. Maknanya kalau orang tu dia perhati sekeliling how orang Eropah itu menjalani kehidupan mereka, hanya memakai agama itu hanya pada nama, hanya mengunjungi gereja itu hanya pada hari kematian dan perkahwinan serta hari raya, itu sahaja. Selebihnya etika pemakaian, penutupan aurat, cara-cara nak makan pakai halal haram tak ikut dah. Sedangkan Kristian juga ada garis macam tu. Hakikat dia kan, bila orang itu Kristian, dia nak berubah jadi orang agama, maka dia akan pakai tudung. Dia jadi sister ke dia panggil? Sister lah kan. Kenapa kena pakai tudung? Adakah pakai tudung itu pakaian sister? Hakikatnya dia bukan pakaian sister, dia pakaian semua lah. Tetapi dia anggap orang agama saja pakai tudung. Orang yang Kristian yang bukan golongan agamawan, dia tak perlu. Benda tu sekarang kat Islam tak baik lagi lah. Tapi takut lama-lama dia mai. Kita menganggap tudung hanya milik ustazah. Sebenarnya dia pernah mai dah. Setuju tak? Dalam Al-Fus Sanatin War saya cerita. Ni boleh buat klip. Dia pernah mai dah. Zaman, ingat tak saya cerita Al-Fus Sanatin War? Zaman di mana pasca Uthmaniyah jatuh tahun 24, era kelompangan umat Islam dalam bab krisis identiti umat Islam, kurun ke-20 lah masa tu. Awal kurun ke-20. Masa Uthmaniyah jatuh mengejut, kita macam dilanggar Garuda, maka kita memakai semua idea dan gagasan. Masa itu, agama itu kita masih sembahyang, tetapi pemakaian kita tak ikut sangat kan? Sensitivity terhadap agama tu tak ikut sangat. Yang pakai tudung cuma ustazah yang ajak mengaji Quran. Itu pun dia letak selendang yang menyanyi nasyid pun lebih kurang Betul tak? Jadi macam tu.
Kerana dan zaman itu promote tentang arak, stout apa semua ni tak ada masalah. Boleh arak dipromot di dalam akhbar-akhbar. Bahkan kerajaan sendiri pun masa tu ada orang panggil apa? Iklan arak apa dah. Kemudian ni apa yang judi ni apa panggil apa? Judi ni dia panggil apa? Sport Toto. Magnum. Apa? Loteri kebajikan masyarakat. Tu sejarah Malaysia tu. Loteri kebajikan masyarakat tu wujud tuan-tuan tu. Zaman kerajaan dulu memang ada. Bahkan UMNO pun ada loteri kebajikan Malaya, loteri UMNO Malaya macam tu. UMNO pun ada loteri dia. Itu yang menyebabkan Ustaz Allahyarham Ustaz Ahmad Fuad Hassan keluar daripada UMNO tu. Salah satulah, bukan semualah. Antara sebab yang dia keluar tu, menubuhkan PAS, gabung dengan sebahagian ahli bekas Hizbul Muslimin. PAS adalah gabungan orang-orang yang kecewa dalam UMNO, orang agamawan sebab loteri dan sebagainya ni 50% dan 50% sakit baki daripada Hizbul Muslimin tu. Itu membentuk PAS. Baik. Dan sebenarnya loteri kebajikan masyarakat ni dia tahan lama, tahu tak? Dia tahan sampai tahun 84 ke 86. Lama. Saya beranak tu 90. Maknanya kira Doktor ada zaman tu 86. Kan? Abang Faizul pun nak tahu bila? Tak ada lagi. Abang Faizul muda ada saya lagi. Mana lama? Zaman siapa? Zaman Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Zaman Allahyarham Tun Daim, yalah orang akan cerita tentang kebaikan almarhum, keburukan almarhum itu biar pergi ke orang lah. Saya punya prinsip, bila dah mati kita cerita kebaikan saja. Hatta Allahyarham Bo Mukhtar pun kan, kita cerita baik sudah lah. Sebab manusia tak terlepas daripada keburukan. Itu ya tak? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wa ma kanu an laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka dengan amalan mereka, kamu dengan amalan kamu. Wa ma tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Jadi kita ambil yang baik. Seingat saya, zaman almarhum Tun Daim, dia yang batalkan loteri kebajikan masyarakat. Dan masa tu Sport Toto tu syarikat yang dipunyai oleh kerajaan Malaysia. So diswastakan. Diswastakan zaman dia. Itu zaman itu sumbangan dia lah. Kemudian yang saya baca lah, dan benda ni juga Datuk Abdul Kadir Jassin sebut. Ni antara orang yang rapat dengan dia, tokoh wartawan sebut, kata mesin slot judi yang single arm tu, yang lain saya tak tahulah. Tapi yang single arm tu, yang tu dulu dekat Malaysia banyak. Zaman dia tak bagi. Yang single arm punya slot tu, yang dalam gambar Hollywood kan banyak kan, yang single arm tu kan. Yang tu zaman tu dia tak bagi masuk Malaysia. Saya tak tahu sekarang macam mana. Genting saya tak pernah naik masuk tempat tu. Kita pergi buat rombongan sekali mau pergi tengok. Dia slot single arm tu saya ingat yang macam dalam filem movie tu lah kan, yang tarik tu kan. Dia tak renewkan lesen yang tu. Itu antara jasa dia lah. Saya tak tahu yang duk pergi Genting dalam ni ada tak? Ada lagi tak? Yang single arm tu. Ada lagi, masih ada lagi. Tapi zaman dia dan masa tu dia bergaduh teruk dengan, maaf sebutlah ni masih hidup, Tun Dr. Mahathir. Pasal kes single arm tu. Bukan kes orang tua ni main mendatang tu tak. Pasal masa tu MCA dengan gerakan tekan Mahathir. Kenapa hang punya orang duk pergi buat datang ni kan? Jadi masa tu Mahathir tegur Daim lah, kenapa hang nak keras sangat. Tapi at the end Tun Daim tetap menang benda tu. Saya perlu jelaskan, bukan kerana Tun Mahathir main judi dia. Pasal yalah, politik ni dia pertimbangan dia. Kan, ada pertimbangan dia. Okey. Sekarang spin online je. Ada komen. Cuci 10 kan. Sekarang lagi bahaya main di rumah ya kan. Baik. Allahyarham Bo Mukhtar meninggal kan. Ramai orang ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Saya ingat macam tu lah, manusia ni dia ada kebaikan. Dia ada. Manusia mana pun dia ada kebaikan dia, dan dia ada sisi buruk dia. Dan sisi buruk dia itu mudah-mudahan Allah akan hapuskan. Allah SWT mengatakan, kalau izda'autani warajautani ghafartu laka la ubali, kata Allah dah hadis kursi kan. Kalau kamu datang kepada aku, minta kepada aku dan mengharap kepada aku akan ampunkan tanpa aku peduli. Sebab tu kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita buat baik banyak-banyaklah dengan manusia. Pasal Allah kata Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang baik ini, yang baik dengan semua orang ni, dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih.
irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Buat baiklah dengan semua orang atas muka bumi ni, nescaya penduduk langit akan buat baik dengan kamu. Kita pegang macam itulah. Kita buat baik dengan orang, semua orang sayang. Dosa kita memang tak boleh terlepas. Nah, manusia ni kalau dia tak buat dosa, kata Nabi dalam hadis Muslim, manusia ni kalau tak buat dosa, fadhahaba ankum, Nabi kata, kalau setiap manusia tu tak buat dosa, Allah akan hapuskan orang tu. Allah akan datang faja'a biqaumin yaznabun summa yastaghfirun. Allah akan datangkan kaum yang lain yang akan buat dosa dan minta ampun, dan Allah akan ampunkan. Hadis ni bukan suruh kita buat dosa. Hadis ni nak bagi tahu Allah itu Maha Pengampun. Dosa dengan Allah, Allah boleh ampun dengan syarat kita minta kepada Allah dan menyesal. Tapi dengan dosa dengan manusia, inilah yang panjang cerita ni. Pasal itulah takut kita sekarang ni duk komen komen sakan sangat kat media sosial ni. Mengumpat dekat media sosial ni lebih parah daripada mengumpat zaman dulu berdepan. Sebab sekarang tak perlu berdepan. Di sebalik layar, di sebalik keyboard kita boleh kutuk orang. Kan? Lagi parah, lagi takut. Baik. Sambunglah. Maka kata Maulana Abu Hasan, dekat Eropah pada masa itu, walaupun agamanya itu Kristian, tapi hanya ada pada nama. Ada satu hadis. Hadis ni dhaif sebenarnya. La yabqa minal Islam illa ismuhu, wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarrun man tahta 'ani mis sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Hadis ni ada perbahasan dia lah. Tentang status sanad, tapi dia bukan palsu, cuma perbahasan status sanad. Tapi di sudut makna dia memang tak salah lah, di sudut makna betul lah. Dia cuma ulama berbeza tentang la yabqa minal Quran illa rasmuhu tu, tak tinggal apa daripada Quran melainkan tulisannya. Ulama kata Quran kekal. Kiamat nanti habis lah. Maksudnya orang akan, sebab macam mana, teknikal sikit hadis ni kenapa dia jadi daif. Ada beberapa teknikal dalam bab sanad dan juga dalam bab makna, dalam bab matan. Dalam bab kritikan matan ni ada contoh-contoh macam ni. La yabqa minal Islam illa ismuhu, tak tinggal apa pada Islam melainkan pada namanya. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu, tak tinggal apa pun pada Quran melainkan tulisannya sahaja. Jadi di sudut matan, hadis ni berselisih dengan ayat Quran. Kan Allah sebut dalam Quran apa? Saya terlupa. Bahasa Melayu dia, Allah yang turunkan Quran dan Allah yang jaga dia tu. Ada ayat tu kan? Tak mai. Nahnu nazzalna al-Quran. Ya, wa innahu lahafizun tu. Yes, ayat tu. Nanti abang cek balik ada ayat tu kan? Quran saya tak boleh nak ni, tapi maksud dia macam tu. Allah kata aku yang turunkan Quran dan akulah yang akan jaga dia. So hadis tadi ni kata Quran tak ada apa dah, tinggal tulisan. Maka jadi berselisih. Jadi bila berselisih antara Quran dan hadis akan jadi kalah lah. Di situ dia jadi, di sudut matan dia jadi jatuh sikit tu. Tapi di sudut makna betul tak? Akhir zaman Islam tak tinggal apa, hanya pada IC, hanya pada nama. Quran juga tinggal tulisan, maknanya di sudut maknanya orang mungkin baca pada tulisan tapi tak menghayati pada kehidupan seharian. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid ramai, orang mai. Dan masjid itu cantik tapi kosong daripada hidayah. Kemudian ulama mereka ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama mereka sejahat-jahat manusia atas muka bumi. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Daripada mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Tapi dalam Kristian ni kata Maulana Abu Hasan, yes, tak tinggal apa pada Kristian melainkan hanya pada nama. Sampai hari ni pun mereka mengaku menganut Kristian, tapi bila ditanya persoalan tentang Kristian ni pun tak tahu. Berbeza dengan orang Islam. Kalau kita sejahil-jahil kita pun lah, kalau kita baling batu ke atas kepala orang Islam seorang random, suruh dia sebut qul wallahu ahad, dia boleh sambung. Jahat-jahat dia pun, saya ingat boleh lagi kot. Dia tak teruk-teruk orang tu, saya ingat qul wallah boleh. Kalau baling-baling suruh sambung al-mulk mungkin susah lah. Tapi kalau qul wallah, saya ingat kalau dia teruk sangat pun dia boleh sambung. Baik. Habis al-mulk seorang ni boleh sambung. Apa nama, Yusuf Azmi lawan dengan Yunus Matin tu, siapa menang tu? Malam ni ke lawan? Lawan dah? Oh, pay per view. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni tuan-tuan.
Hari tu tak dapat kelulusan kan. Apalah. Itu cara mereka berhibur kan. Tak tahu nak kata no comment lah. Apalah. Saya percaya kata benda tu adalah gimmick kan. Mesti gimmick lagu no. Dulu WWF pun kita tengok sampai teriak. Saya tuan-tuan kalau ingat zaman 2001 yang The Rock panggil Stone Cold pergi jambatan tu. Siapa ingat episode tu? Stone Cold keluar pergi jambatan, lawan-lawan, jatuh Stone Cold dalam laut. Saya teriak tuan-tuan. Saya dia 5. Saya ingat saya teriak, Stone Cold mati dah. Minggu depan Stone Cold main balik naik truck. Naik jeep dia tu kan, truck dia tu kan. Dah, saya tahu apa benda lah. Memang budak-budak tu. Tapi teriak Stone Cold mati tu. Heran tu. Banyak umur Stone Cold tu nak habis keluar. Baik, sambung lah nak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka dia kata orang-orang Kristian yang mengkaji, yang bukan sekadar tengok buku, dia tahu kata benda ni memang berlaku. Orang dah tak sembah Tuhan, tak kenal Kristian pun. Anak dah sebut Jesus, dia pun tak tahu apa pun. Baik. Okey. Atau penampilan keagamaan yang tampak menenangkan jiwa rakyat Eropah juga tidak akan tertipu oleh orang-orang Eropah yang rajin mengunjungi gereja-gereja yang tampak masih menghiasi yang cacat tadi. Baik, sambung. Hal ini diterangkan oleh ini penting. Hal ini diterangkan oleh seorang profesor Jerman yang beragama Islam yang bernama Muhammad Asad. Kau kenal dengan Muhammad Asad? Muhammad Asad ni Leopold West. Betul ke? Yes, Leopold West. Yang karang tafsir The Message. Leopold West ni seingat saya punya bacaan, dia Yahudi. Tapi dalam ni Maulana kata dia bekas Kristian. Tak apalah, mungkin saya salah kot. Dia bekas rabai Yahudi yang masuk Islam dan dia karang tafsir The Message. Jadi ulama Muhammad Asad ni. Islam at the Crossroad ni saya baca masa saya kat UA dulu. Muhammad Asad di dalam bukunya yang bernama Islam at the Crossroad secara gamblang. Gamblang ni bahasa Melayu dia apa tu? Sini dia terima gamblang. Gamblang. Gamble judi kan? Menceritakan Muhammad Asad di dalam bukunya yang bernama Islam at the Crossroad secara gamblang. Mungkin secara detail macam tu lah kot no? Macam tu ya, detail. Gamblang tak apa, nanti saya tengok Arab dia. Maka kata Syekh Muhammad Asad, dia kata apa? Tidak dapat diragukan bahawa di Eropah masih ada sebahagian orang yang merasa dan berfikiran secara agamis serta mengerahkan kekuatannya untuk menerapkan ajaran agama mereka sesuai dengan kejiwaan peradaban mereka. Tetapi jumlah mereka kecil sekali. Seorang orang awam di Eropah, baik ia beraliran demokrasi, fasis, kapitalisme atau sosialis, baik ia pekerja kasar ataupun seorang intelektual, hanya mengenal satu keyakinan saja, iaitu mengagungkan cara kemajuan material. Dia kata siapa pun orang tu, aliran dia apa pun, akhirnya dia bawa kepada satu ya, semua itu berpegang kepada material. Jadi materialistik adalah agama sebenar di Eropah pada ketika itu dan sampai ke hari inilah. Itulah yang membawa kepada yang kita bincang lepas tu, revolusi. Tuan-tuan, sebenarnya yang kita duk baca revolusi pertanian, bukan, revolusi perindustrian, revolusi sains, revolusi falsafah yang akhirnya bawa kepada revolusi Perancis. Ini buku Dr. Azmi. Ini tesis doktor ni. Saya ni tesis dia. Detail pasal apa nama ni, revolusi Perancis. Menarik. Revolusi Perancis kemuncak dia sekali. Dan semua yang kita dah bincang ni tuan-tuan, akhirnya dia bawa kepada yang tu. Revolusi Perancis adalah kemuncak kepada kekecewaan orang kepada manipulasi orang agama, jumutnya orang agama, kejam dan zalimnya orang agama itu. Akhirnya bawa kepada orang membenci agama keseluruhan. Sedangkan yang zalim dan yang kejam itu adalah para pemuka Kristian. Sepatutnya kata Maulana dalam bab sebelum ni, kita kalaulah orang Kristian mahu buka pintu sebentar, lihat ke benua lain, alangkah eloknya kalau mereka rasa Kristian itu menindas, mereka akan lihat kepada agama yang lain. Tapi sebaliknya tak berlaku. Bila mereka membenci agama Kristian, mereka orang kata apa? Dia berpukal, membenci keseluruhan orang agama. Mereka menganggap orang agama semua sama. Ada tak sekarang macam tu? Ada. Akhirnya orang ini dia tidak memilih untuk menukar agama, dia memilih untuk menjadi orang yang tidak percaya kepada agama, bawa kepada jadi materialistik. Dan kita pernah sebut 2 bulan lepas, bila orang tu jadi materialistik di dalam dunia yang penuh dengan material ni, akhirnya dia akan mendominasi agama, mendominasi dunia. Sebab bila dia hidup dah hanya based on material. Contoh,
orang tu dia based on agama. So ada benda yang melarang dia. Dia tak boleh jual benda haram misalnya. Kan dia tak boleh rasuah. Kan? Contohnya macam ni, geng-geng yang buat video kuliah ni. Dia pun kena tapih. Iklan judi tak boleh. Iklan forex tak boleh. Ada larangan. Jadi dia pun rugi dia sikit pendapatan dia pun. Ya? Tapi kalau orang tu material, dia peduli apa. Jadi dia akan jadi orang yang berjaya, kaya dan moden. Dan maka dia anggap mereka ni membentuk kelompok baru sebagai kelompok modernis. Dan akhirnya mereka mendominasi dunia. Jadi dia anggap kalau nak maju, tanggalkan agama dan menuju kepada material. Itu penyakit Eropah. Dan dia sedang melanda agama Islam sekarang ni. Ya? Sebab Nabi sebut la tattabi'una sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhrin tabbin la taba'tumuhum. Kita akan mengikut jejak langkah mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga akan ke dalam lubang biawak pun kita akan ikut depa. Kan Rasulullah kata, para sahabat kata hal yahudi wan nasara, adakah depa tu Yahudi dan Nasrani? Nabi kata siapa lagi? Baik. Okey. Tabah macam 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 mana? Saya cuba patah balik sikit nak bagi tuan-tuan nampak. Ni saya susun nota saya ni. Saya ambil daripada kita buat 2 bulan lepas. Saya cantum balik nak bagi tuan-tuan nampak apa sebenarnya saya dah cerita ni. Saya tak mau kuliah kita ni jadi sedap cakap lah, tapi tak nampak apa benda ni. Baik, saya susun balik bagi tuan-tuan nampak. Saya bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 peringkat. Ni semua daripada kuliah kita ni. Saya buat balik. Saya susun balik. Agar kita tak lost. Tak lost. Kita bukan nak main kuliah ajak cakap saja, kita nak bagi kita dapat tu. Okay. Peringkat pertama, permulaan ni kita baca. Ni semua ni kita dah cerita 2-3 bulan lepas. Ni saya susun balik ya. Peringkat pertama pada kurun ke-16. Saya bahagikan 1500 sampai 1600. Ratusan tahun pertama itu. Zaman Martin Luther. Martin Luther ni meninggal 1517. Zaman itu Lutherian punya geng ni Protestan lah. Mereka mula bangkit untuk menyoal orang agama. Betul tak? Bila mana agama terlalu mencengkam keilmuan dan sebagainya, agama mendominasi kehidupan, ambil tanah orang, penjualan sijil indulgence untuk nak buat St. Peter pada masa itu, agama dipakai dan diperdagangkan semewah-mewahnya oleh orang agama, sehingga kan orang agama lebih kaya daripada tuan tanah dan juga hatta orang agama jadi tuan tanah pun. Ya. Infak tanah ini nak buat gereja tu, infak tanah tu nak buat gereja ni. Orang-orang agama mula, aku mula cakap ini sehingga orang nak teka kat orang lain. Orang-orang agama mula menjadi kaya dengan memperdagangkan agama dan tidak boleh dipersoalkan orang agama itu. Lama. Ya, kalau kita baca sejarah Eropah ni disebut tentang perang petani, perang mawar dan sebagainya. Teruk orang awam kena tindas. Atas nama agama, dan orang agama itu mencipta kekayaan atas nama agama. Agama tak larang kaya, tapi kaya dengan cara elok. Tu jual sijil indulgence tu untuk depa nak buat St. Peter. Kemudian nak tambah tanah-tanah padri-padri gereja ni, semua dalam sejarah Kristian sebut. Baik. Maka tuan-tuan, bila lama kelamaan muncul seorang lelaki daripada Jerman ni mula menyoal. Tapi dia kenal lah. Dia Hans, kawan dia. Ni antara yang kena bakar dia hidup. Teruk dia kenal. Tapi Protestan mula diterima. Orang yang berani menyoal hegemoni agama ini. Orang berani menyoal. Ungkapan paling terkenal Luther adalah apa? Dia kata, ada ungkapan bahasa Jerman dia, saya tak ingat. Tapi dia kata apa? Jangan datangkan kata-kata Pope itu kan. Tapi buat main aku Injil. Kau nak tahu yang tu ya. Jangan duk petik Pope tu, Pope ni. Mana Injil? Baik. Jadi peringkat itu, orang agama ataupun agamawan ataupun institusi agama are questionable. Sebenarnya kita nak sebut hari ini orang-orang agama, orang-orang institusi keagamaan, dia perlu terbuka kepada persoalan. Cuma dalam Islam kita kena ada lunas lah. Kita tak boleh nak kutuk jabatan agama tu secara sewenang-wenangnya. Hari ni kan bila kita tak suka kat mana-mana orang, kita kutuk orang tu. Saya ingat orang kalau bukan Islam baca pun tak cantik lah. Dan kita kutuk mufti dan sebagainya kan, kita rasa macam tak kena lah. Kutuk peribadi ni kan. Tak payahlah. Kalau kita berbeza, contoh baru ni ada satu jabatan agama negeri, tak mau sebut negeri mana, dia keluar satu poster. Saya ingat ramai orang tahu cerita tu. Ayat Quran. Dan ayat Quran tu tak wujud pun. Tuan-tuan tahu tak cerita tu? Tahu kan? Viral kan? Tak tahu ke? Macam saya seorang ni tahu. Tuan tahu tak? Ada satu jabatan agama negeri ni, dia buat keluar satu poster pasal hasad dengki.
Dia boleh satu ayat Quran dan maksud. Dan ayat Quran tu tak wujud pun. Ini kesalahan besar di dalam agama ni. Fatal lah kesalahan ni. Pasal dia jabatan agama rasmi. Poster tu dah keluar. Itu tak tahu contoh tu. Aku main gosip malah ni. Dah ada contoh betul tahu apa maksud contoh kan? Satu negeri ni lah. Okay. Betul orang ni menuntut agar jabatan agama ni minta maaf. Tapi jabatan agama ni memang tarik balik lah poster tu. Ayat tu sedap. Ayat bahasa Arab sedap. Dan kalau orang tu tak hafal Quran, dia ingat tu ayat Quran lah. Saya pun ingat ayat Quran. Pasal dibubuh ayat tu, maksud dan ayat surah An-Nisa tu. Saya kita cek lepas habis kuliah, kita sembang kat belakang. Lepas tu bila ada kawan-kawan tegur, betul lah bukan ayat Quran. Dia tahu kan? Ya. Ada orang komen? Dia betul saya lupa saya dah live TikTok. Minta maaf lah. Dia sebut lah tak bawa minta maaf, tak boleh sama saya kan, memang betul salah kan. So kalau benda yang macam tu saya ingat boleh lah nak question kan. Benda macam tu kan memang salah institusi. Dan minta maaf lah, dalam tu ada beratus staff. Takkan benda macam ni tak boleh check. Ini kesalahan besar tuan-tuan. Bukan hadis. Kalau hadis pun kita boleh kata silap ambil ke apa ke. Quran. La hawla wala quwwata illa billah. Quran ni budak 7 tahun pun dia boleh buka check. Hadis mungkin kita ada alasan lah, berbeza, daif, tapi kalau Quran ni kita silap dan kesilapan itu dikeluarkan oleh institusi rasmi kerajaan, kita nak pergi ke mana ni? Saya tak rasa dia pas sengaja, tak mungkin sengaja. Semua orang soleh-soleh dalam tu. Cuma mungkin, minta maaf lah, peribadi saya rasa mungkin ni ChatGPT. Saya rasa lah, mungkin dia malas kan. Hai ChatGPT, hang keluar ayat pasal hasad dengki, perang dia bagi. ChatGPT ni semua okey. Ya saya akan buatkan untuk anda. Anda nak dah saya siapkan untuk anda. Siap-siap. Keluar habis reka ayat. Double check lah. Double check. Saya yakin yang pekerja para asatizah dalam tu tidak berniat jahat. Tak berniat. Wallahi dia pun tak mungkin berniat jahat. Cuma dia poster. Dia kata buku. Oh ya kok buku kan. Yang saya tahu poster lah. Cuma bagi saya double check lah. Kesilapan itu biasa. Dan saya ingat kena keluarkan statement rasmi minta maaf. Tu saja. Minta maaf lah. Tapi kalau macam tu kita boleh question lah. Contoh bila kita katakan orang-orang yang nak buka madrasah ni kena ada audit. Yang tu saya ingat okey lah kalau kita tanya macam tu kan. Sebab benda tu adalah hak milik orang awam. Benda macam tu kita tak boleh marah. Bila kita katakan orang yang nak buka madrasah dan tahfiz kena ada pelan kebakaran. Kan, hampa ni semua tak kenal, semua nak bagi tutup. Dah bukan nak bagi tutup, nak bagi elok kan. Kalau question ni macam tu saya tak ada masalah kot. Cuma jangan serang peribadi. Jangan kata dia ni penjilat, dia ni jadi mufti anjing. Tak payahlah. Yang tu jangan bawa lah dalam zaman sekarang ni. Orang macam ni bagi 5 upang main jojoh lah. Dosa duk sembang lah benda-benda macam ni. Nak berbeza, kita persoalkan benda-benda yang macam tu. Benda-benda yang dana awam dan sebagainya ini. Tentang dana zakat mungkin kita boleh persoalkan. Cuma saya ingat ada saluran dia lah. Tapi kalau tak mau sedang juga mungkin boleh ikut media sosial, tapi secara berhemah. Janganlah kita bergaduh sampai tak ada akhlak. Baik. Poster macam betul dia. Betul lah teori saya. Tak padam lagi. Cuma saya nak tahu permohonan maaf ada keluar lagi. Saya nak tanya yang tu ya. Permohonan maaf rasmi ada lagi. Bagi saya itu kesalahan yang fatal lah, kesalahan yang besar. Bukan simple, betul ya? Saya Quran. Ya Quran. Tak boleh silap sikit, tak boleh buat main. Baik. Okey. Sebab tu kalau hadis kan tuan-tuan kan, kalau saya silap, kadang-kadang hadis ni dia banyak dia riwayat bermakna. Kadang-kadang bila saya tersilap ataupun tak ingat perkataan apa, saya akan kata au kama qal. Maksudnya kalau saya tak silap macam ni, Nabi kata macam tu. Bukan saya lah, semua ulama cakap macam tu kan. Tapi Quran tak boleh. Quran tak boleh. Unless qiraat lah, tapi kita bukan tahu qiraat kan. Kalau kita tak tahu, saya cakap ya, saya terlupa Arab, tapi bahasa Melayu dia macam ni. Pasal Quran kita tak boleh. Hadis mungkin dia ada riwayat bermakna kan, riwayat bermakna. Sebab tu ulama lapik dengan au kama qal. Kalau tersilap aku sebut ni, inilah maksud Nabi. At least lagi bukan hadis palsu. Dia maksudnya pemilihan perkataan itu kan. Tapi Quran tak boleh. Baik. Okey, sambunglah nah. Apa orang rasa macam baru start je nak. Dah 8.25 dah. Oh tadi semayang. Start lambat. Okey. Okey. Nak berhenti dah ni buat alasan. Okey.
Okey, itu fasa awal tau, kurun ke-16. 1500 sampai 1600 Martin Luther. Ni dalam live ni cuba buat nota. Then bila Martin Luther dia buka pintu dia apa? Orang agamawan ataupun institusi agama, they are questionable. Mereka bukan kebal. Okey. Dah ada fasa tu dah. Dan golongan awal ini dia pada hadapi dah. Kena kecam, kena bunuh, kena bakar hidup-hidup, dah hadapi dah benda ni. Then dia main geng golongan kedua. Golongan pada era 1600 sampai 1700. Ini era kurun ke-17, iaitu apa? Golongan sains, bukan golongan sains yang ada agama ni. Ya, mula keluar. Siapa? Macam Galileo Galilei yang kita dah cerita. Ni semua kita dah cerita dah. Macam Isaac Newton. Nah, apa pemahaman yang dia bawa? Dunia can be understood without church. Sebelumnya hanya church yang ada authority untuk memahamkan orang pasal dunia. Jangan sembang. Nah, tentang heliocentrik ke, tentang geocentrik ke, tentang apa pun, penafsiran itu duduk dalam, bukan dalam Bible pun, dalam kepala agamawan. Depa yang akan bercakap bulan macam mana, matahari macam mana, iklim macam mana, cuaca macam mana. Orang tak ada kuasa. Yang ada yang boleh bercakap bab tu cuma padri sahaja. So we only can understand this world only by church. Itu pemahaman. Bila mana geng Protestan telah pecah tembok itu, datang ahli dia. Quran tak macam tu. Quran kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran buka ruang. Tanya orang yang dalam bidang dia. Quran buka ruang. Medik tanya doktor, mekanik tanya abang Jeb, editing tanya abang Anah. Ni ada orang-orang dia. Nah, semua ada bidang-bidang dia. Dalam ni tuan-tuan ni semua engineer semua ni kan. Semua ada tuan-tuan bidang-bidang dia. Jadi Quran kata fasalu ahla dzikri. Quran buka. Tapi dalam agama ini, dalam Kristian ini sebenarnya ada, tapi para pemuka gereja pun tak erti, dia pun tak faham. Maka dia pakai jelas ikut teori dia sendiri. Maka dia lah menjelaskan tentang kejadian alam, dia lah menjelaskan tentang heliocentrik ataupun geocentrik. Pada asalnya geocentrik, mereka mengatakan semua mengelilingi bumi. Bila mana Galileo Galilei kata heliocentrik, kelilingi matahari, maka dia kena tahanan rumah sampai mati kan. Sebelumnya Copernicus dah sebut dah, kita pernah sebut itu. Baik. Tak apalah. Tapi the point was, apa yang dibawa ketika itu, this world can be understood by without gereja. Tanpa gereja pun kita boleh faham dunia ini sebenarnya. How? Menggunakan teleskop. Itu yang Galileo Galilei pakai kaedah teleskop, pakai kaedah ukuran. Kan? Dia tak setuju dengan flat earth. Dia ada ukuran dia. Titik condong matahari macam mana dan sebagainya. Dia bukan pakai emosi. Kita dah cerita pasal apa? Sebelum ni duk viral, orang sembahyang maghrib salah waktu. Ingat tak kat Facebook? Sembahyang maghrib salah waktu, sembahyang subuh salah waktu. Cerita pula fajar sadiq, fajar kazib. Betul, benda tu betul. Tapi kita baru jumpa kat Google perkataan tu, terus kita kata orang Malaysia semua salah sembahyang. Tak. Institusi falak apa semua ni, mereka ni beramai dah, kaji lama dah. Ini ulama-ulama yang duduk establish kat Malaysia bukan sejak zaman ChatGPT ni, zaman dulu lagi. Kiraan dia longitude latitude. Saya pernah ambil kursus dengan Timbalan Mufti Pulau Pinang, kursus penentuan kiblat. Masa tu baru saya tahu, rupanya function sungguh sin costan dalam kalkulator tu. Dulu saya tak tahu apa function dia. ADMAT tu kan dapat teruk, dapat 7D ADMAT tu, SPM. Sin costan saya tak tahu, mana tambah kan duk sin costan, sinus costant tangent kan. Bila masa pergi kursus tu, baru saya tahu ni function dia. Baru kita tahu lari 1 darjah apa boleh pergi Afrika dah. Tapi seronok. Maknanya badan ni dia pada establish lama dah, tapi tiba-tiba kita main, salah. Orang Islam selama ni semayang salah. Betul pula dah kan. Emosi. Satu kelompok lagi, bagus dia nak question, tapi question yang salah pula based on emosi. Baik, tapi tak apa. Newton dia bawa main teleskop dan dia bawa main kiraan. Dia kena. Lepas tu sebetulnya kita dah cerita tentang Giordano Bruno kan, pun kena mati dia kan. Pasal dia pada question gereja dan mereka membuktikan gereja salah. Bila gereja tak ada benda untuk lawan dengan mereka, maka jadilah Iron Maiden ni ada. Kita contoh bulan lepas. Terus beli album dah. Iron Maiden tu yang keranda tu kan. Kita dah cerita dah bulan lepas. Siapa yang duduk Landi ingat? Iron Maiden. Dan penyiksaan lah, tortured, Spanish Inquisition dan sebagainya. Spanish Inquisition tu kena pada orang Islam dan orang Yahudi. Dia banyak list of Inquisition tu banyak. Portugal Inquisition kan, dia ada banyak kan,
Baik. Okey. Kemudian bila dah main macam tu, sekitar 100 tahun kemudian, 1700 sampai 1800, ini kurun ke-18, dia main zaman dia sebut sebagai Enlightenment Era. Ni saya letaklah Enlightenment Era. Ini dah titik turning point yang mana tadi tu zaman Galileo Galilei akal dah boleh cabar wahyu, kononnya begitulah. Zaman ini akal had already defeat wahyu. Macam tu. Ini titik dia. Nah, bagi mereka akal dah kalahkan wahyu. Ini zaman siapa? Zaman Voltaire. Zaman David, saya tak nak sebut bunyi sana. David Hume ke Hume? Hume. Kalau bahasa Inggeris bunyi macam mana? Orang banyak kat England ada ni. Saya takut saya salah bunyi. Ini fonetik ni. Hume. Hume no? David Hume. David Hume kot no. Kalau Perancis dia bunyi Hume no. Orang putih ni susah nak bunyi susah kan. Melayu senang. Crocodile CRO kan. Crocodile. Orang putih memang macam tu sikit bahasa dia kan. David Hume ataupun Hume ni, dia kerah. Dia ni lah idola kepada Darwin. Tapi dia pun tak sempat jumpa. Dia pun beza 100 tahun. Tapi Darwin sebut dalam buku dia yang terkenal tu apa? Origin of the Species. Kan? Saya tak baca buku tu lah, tapi saya bacalah apa nama kata-kata kerja tentang buku itu. Secara buku tu full saya tak nak baca. Dia sebut tentang dia bagaimana kecintaan dia kepada David Hume ni. Masa tu Voltaire, David Hume ataupun Hume, saya tak nak bunyi macam mana. Oh ni ada orang sebut Hume, H-I-U-M. Oh bunyi macam tu no. Okey, Hume. Okey, kemudian yang kita sebut John Locke. Ni pun Locke ke Locke? L-O-C-K-E. Locke kan no? John Locke. John Locke ni dia paling terkenal dengan empirical tu lah kita cerita sebelum tu. Dan sebelum tu ada siapa? Ingat tak? Yang buat doubt tu. Descartes doubt. Yang mempersoalkan yang ego sum apa dia tu? Yang aku berfikir maka aku wujud tu. Cartes, cogito ergo sum kan? Cogito ergo sum. Aku berfikir maka aku wujud. Itu falsafah lah. Bagi dia yang boleh difikir saja yang wujud. Yang tak boleh difikir tak wujud. Nak fikirkan tentang Allah, tentang Tuhan, tak boleh fikir ni syurga neraka macam mana ni, kekal abadi, khalidina fiha abada, tak boleh fikir maka tak wujud. Itu doubt. Descartes buat doubt. Zaman John Locke dia buat empirical. Empirical ni maknanya yang boleh diukur oleh panca indera saja. Other than that adalah ilusi. Okey. Itu empirical study tu. Baik. Okey, kemudian 100 tahun kemudian 1800 sampai 1900 dia main satu lagi daripada empirical, dia bawa kepada satu benda disebut sebagai positivism. Yang ni benda baru mana ni? Positivism ni siapa yang popularkan dia? Nama dia Augustus Comte. Apa benda pula positivism ni? Saya baca sikit lah. Saya baca sikit. Minta maaf lah. Memang kuliah kami macam ni. Pulau Pinang masuk kuliah macam ni. Bukan yang ni. Yang ni. Sebab saya kata orang positivism bagus ya Ustaz, positif. Bukan. Dia bukan husnuzon, bukan. Dia bukan positif macam tu. Saya baca sikit lah. Saya tuju satu. Positivism ni lagi bahaya sebenarnya. Dia bukan berfikiran positif dah. Dia positivism. Saya tak nak dah. Okay. Falsafah Perancis pada abad ke-18, saya kata tadi 1700 hingga 1800 banyak dipengaruhi oleh aliran empirism seperti falsafah Inggeris. Empirism dari itu empirical, yang semua benda yang diukur oleh benda yang tangible, hissi, yang diukur sahaja. Okey, yang tak ada diukur maka tak wujud. Hasil revolusi ini mencetuskan sekularisasi ilmu ataupun kita sebut sebagai academic atheism. Yang akademik tak pergi ke mana, dia pusing waktu ya. Dia tak kembali kepada Khalik yang mencipta, tak ada. Akhirnya mencetuskan revolusi Perancis 1789 yang merupakan puncak kepada gerakan ini. Okey. Saya mulakan, keadaan di Eropah umumnya dan di Perancis khususnya pada peringkat ini dipengaruhi oleh semangat sekularisme, materialisme dan empirisme
Iaitu kepercayaan bahawa hanya ada dua. Yang ada hanyalah benda dan kewujudan sesuatu benda itu hanya dapat diukur melalui panca indera. Saya dah sebut tadi. Okey, baik. Penganjur dan pemimpin besar aliran empirism ini ialah Auguste Comte yang mencetuskan positivism melalui karyanya, dia sebut nama Perancis lah. Baik. Jadi, apa yang saya kata bahaya sangat? Dalam ni disebut tentang La Loi des Trois États. Bahasa Perancis keluar malah ni. Apa benda ni? Trois ni 3 kan? État teologik, état metafizik, état positif. Okey. Pada abad ke-20, falsafah positif ini dikembangkan oleh kelompok Vienna Circle. Yang saya cerita pasal Vienna Circle. Vienna Circle ni dia kaitan dengan Yahudi. Okey, apa yang Trios Etat tadi tu? Etat tadi tu kan? Yang Comte sebut. Kalau tuan-tuan tengok filem Tom Hanks yang Tom Hanks siri dia jadi Profesor Langdon tu. Dia ada David Chikut satu. Kemudian Angel and Demon yang dekat tu. Satu lagi ni. Saya tahu habis saya tengok dalam dia nak kata apa. Siapa tahu? Siapa kaki movie dia pun tahu. David Chikut satu betul. Angel and Demon ada satu lagi. Dia sebut tentang Comte ni, karya Comte. Sebenarnya depa ni buat filem ni, depa baca buku juga, dia tak kosong lah no. Kalau depa tak komen dalam ni, saya akan malu besar. Sebab nampak je saya yang teruk. Inferno ada orang komen. Tapi betul lah, Inferno ada Dante bukan Comte. Dia ni Comte. Okey. Saya suka tengok filem yang macam tu, yang teka-teki, yang bagi kita fikir ada sejarah sikit kan. Baik. Saya seronok bila ada ayat biasa dalam filem Angel and Demon tu, masa dia cerita tentang padri yang kerat kemaluan patung dalam gereja tu kan. Dia ceritalah padri ni dia buang patung kemaluan lelaki gereja tu. Kemudian polis tu tanya, adakah doktor anti dengan Katolik? Dia saya bukan anti Katolik, saya anti vandalism. Halus lah dialog tu kan. Saya tak marah. Ni sebenarnya saya marah hang merosakkan harta benda. Benda yang paling kenat, kejahatan yang paling bodoh dan hina adalah vandalism lah. Kan? Bukan ada pasal apa pun, lebih merosak barang orang kan. Baik. Okey, yang Trios tadi tu apa yang saya kata bahaya? Dalam pemahaman Auguste Comte ni, okay, dia bawa kepada apa tuan-tuan tahu? Manusia ada 3 peringkat. Trios tadi tu lah. Dan ini dipahami oleh semua. Kemudian pada sebab tu positivism ni terima secara kekal. Iaitu yang pertama, manusia era awal adalah manusia yang memerlukan Tuhan. Okey, percaya kepada Tuhan. Sebab depa ni nothing, tak ada apa. So kebergantungan depa kepada Tuhan, dan kalau depa tak kenal Tuhan, dewa-dewa lah. Okey. Itu manusia peringkat awal. Okey. Baik. Kemudian dia kata manusia era medieval, era pertengahan adalah manusia yang berfalsafah. Tuhan dah mula menyerap dalam falsafah. So era medieval, era falsafah. Tadi manusia perlukan Tuhan. Yang kedua manusia perlukan falsafah, dia kata. Berfalsafah lah. Macam-macam falsafah kita dah bincang tu kan. Tapi dia kata manusia era moden di zaman Comte, manusia perlukan sains. So hanya sains yang boleh dibuktikan. Empirical tadi itulah. Tuhan boleh dibuktikan tak? Tak boleh. So tak wujud. So in order for them untuk wujudkan Tuhan, mereka juga, so mereka create lah berhala. Itu yang memunculkan berhala-berhala dalam gereja. Hakikatnya gereja ataupun Kristian bukan agama berhala. Tapi mereka nak adakan juga dalam persaingan ini. Dia adakan berhala. Lepas tu Yahudi, kita maaf sebut, kalau kita tangkap seorang Yahudi, letak depan kita dalam bilik gelap, okay, kita tanya dia, antara kita dengan Kristian, dia benci siapa? Dia benci Kristian lagi. Kalau Yahudi tu tak ada tempat untuk semayang, di depan dia cuma ada gereja dan masjid, dia akan main dalam masjid. Pasal dia tak suka dekat Kristian, pasal bagi orang Yahudi, Kristian ni agama penyembah berhala. At least dia tahu Islam tak sama berhala. Tapi orang Kristian tak tahu semua tu. Orang Kristian Amerika yang ada suka orang Yahudi, dia tak tahu pun benda tu semua. Dia tak tahu pun yang Yahudi tak suka kat mereka. Dan orang Yahudi pun tak tahu, orang Yahudi tahu kot Kristian tak suka kat mereka. Tapi orang Kristian saya ingat di Eropah ni kan, yang duk sokong Israel kan, yang pun tak tahu kalau Israel tak suka ke hampa sebenarnya. Dia pun berlakonnya. Yahudi pun tak kiyah ke. Kalau dia pun terdesak untuk semayang, dia pun pilih masjid berbanding gereja. Baik. Apa kesan dia? Dua kesan besar yang saya nampak. Saya mungkin salah, tapi tuan-tuan boleh buat kesan sendiri. Yang pertama,
pendidikan agama itu sudah menjadi pendidikan sejarah. Sebab agama adalah cerita lampau. So sejarah adalah cerita tentang agama. Sejarah bukan tentang ni lagi, sejarah agama. Cerita tentang agama adalah pendidikan sejarah. So agama bukan macam kita dah faham. Al-Quran yamshi 'alan nas. Agama relevan ikut zaman. Agama memandu kita. Agama cerita silam. Sekarang berlaku dah. Kita ulama silam. Kerajaan silam. Apa? Silam. Sebutkan ulama-ulama non-Islam. Syafi'i, Al-Bukhari, Al-Hambali, semua. Mana ulama moden? Qaradawi. Seorang tu yang kita boleh sebut. Kan? Betul. Itulah. Kan? Pasal apa? Pasal kita menganggap agama itu pendidikan sejarah. Walaupun kami tak kata macam tu. Tapi betul tak sekarang kita anggap macam tu? Hakikat dia macam tu. Jadi pelan-pelan kita ditipu. Tak boleh kata kita ditipu. Kita pun duk main benda tu dah senang tapi kita tak perasan. Ya. Kegemilangan Islam, silam. Fitnah silam. Hak sekarang ni orang tak mau bercakap tentang Palestin dah. Sekarang ni ada bagus dekat Malaysia ni semangat tu ada. Tapi saya nak contoh sebelum ni tak ada. Ya. Sekarang ni tuan-tuan, budak 6 tahun, 5 tahun pun tahu tentang boykot McD dan sebagainya kan, tentang Palestin tahu. Anak saya di rumah 4 tahun duk atu fuli, atu tu ulang tu ya. Kalau retilah benda tu kan. Kita dulu umur 4 tahun lompat si ketak lompat lah. Kesian kat ketak tu lompat dah. Daripada zaman tuan-tuan sampai zaman saya lompat si ketak lompat. Bila ayahku pulang dari kota, ayahku belikan kereta kecil warna merah. Boleh ingat dia tu? Lalu ku bawa ke sekolah kan. Ayah dia beli kereta, dia yang bawa pergi sekolah. Zaman tu kan. Kita pun menyanyi lah kan. Tak apalah. Tapi sekarang ni budak-budak lah bagus. Sebenarnya bagus jugalah berat kita ni teruk. Kita pun bagus juga. Tu saya kata saya optimis Islam akan bangkit. Baik. 8.42 saya nak tutup dengan peringatlah saya boleh yang saya punya kajian, yang saya punya nota ni. Baik. Yang pertama tadi, agama telah jadi sejarah. Maksudnya perbincangan agama dan sejarah selari lah. Secara tak langsung. Kami bukan belajar sejarah Ustaz. Kami belajar agama. Betul Apa contoh Abbasiyah apa? Tentang Abbasiyah. Itu sejarah ke agama? Itu dia. Kan? Kemudian contoh tentang usul fiqh zaman Imam Syafi'i. Siapa yang cetuskan? Idea dia macam mana? Sejarah juga tu. So dia dah jadi ketersaduran itu kita jadi betul juga no. Jadi pendidikan agama yang future ni macam mana? Buka buku teks agama kita yang belajar tentang agama yang sekarang ni macam mana? Yang nak pergi berhadapan dengan AI, yang berhadapan dengan sekarang ni yang geng-geng tola, tahu tak geng-geng tola? Geng tola putih ni. Masalah betul lah geng tola putih ni tuan-tuan. Saya dulu masa buka buku pink, buku merah lah. Buku merah ke buku pink? Dulu tak lama mana. Klinik tasik lugok lah. Doktor nak ambil darah. Nurse lah kan. Saya kata, kau bukan dah ambil dah kau? Abang-abang dulu kan, anak sulung kan. Dia kata, kena ambil lagi. Saya kata, pakai darah tu sudah lah. Kita ni tak mau takut. Dia kata, tak boleh sebab sekarang ni banyak kes HIV. Dia kata. Saya kata, tasik lugok. Saya kata, kampung. Dia kata, jangan. Banyak rahsia yang kami tak cerita kat orang. Dia kata. Kita banyak. Dia kata, sekarang ni kes laki dengan laki ni banyak. Sebab tu sekarang ni kita setiap kali nak buka buku merah tu kita ambil lain. Pasal takut HIV ni. Tuan-tuan, janganlah lawan pedang ni, tak payahlah. Tak tahulah, saya tak suka kata orang. Tapi kalau bab melanggar fitrah ni, tak tahulah tuan-tuan, nak kata tak erti lah. Bila orang tu diuji oleh benda-benda yang macam nafsu, saya kadang-kadang saya diam, saya tak tahu, kita tak diuji lagi. Tapi kalau bab yang melanggar fitrah ni, saya rasa macam nak kata apa benda hampa ni, langgar fitrah ni. Kan? Langgar fitrah, tak tahulah. Takut lah tuan-tuan. Kalau dia main bukan hampa saja kena, semua kena. Ya. Malah saya buat live, ada orang tanya, apakah kesan geng tola putih kepada negara kan? Saya takut. Tuan-tuan, dulu kan zaman saya darjah 2 ada ancaman El Nino. Dia ada La Nina, El Nino. Saya ingat zaman tu dalam kelas cik penolong kanan, dia setiap kelas depa gantung macam poster kecil. Setiap kelas depa ajak agar sampah kalau nak saya gong kan. Buang sampah dalam longkang. Pasal masa tu tok takut ni 98. Siapa yang ni bila sah kan tahun 98. Zaman tu apa nama ni duk takut ribut nak mai. Dia El Nino kan, La Nina panas kan. El Nino ke ribut? El Nino panas.
Lah ni nak ribut kan. Macam tu lah. Takut tak kira-kira ni. Maksud darjah 2 pula. Tiba-tiba tak jadi. Ribut tu tak mai. Saya ingat saya dia macam kono pergi tempat lain macam tu lah. Lepas tu 2000 saya dekatan 2, saya dekatan 2 2004. Post sekali lagi, saya tak ingat nama ribut apa. Pun tak jadi mai. Tsunami pun kita kena ekor-ekor dia ya kan. Baru ni Siniar kan. Saya tengok apa nama ni pengarah Met Malaysia tu. Kita tengok dah dia punya sidang media tu. Takut tu dia kata. Ribut tak pernah berlaku kat Selat Melaka. Menjadi perhatian seluruh dunia. Ribut ni akan melintasi Semenanjung pada malam ini. Berhati-hatilah bersedia. Saya ni anxiety tuan-tuan. So fikir macam mana sagi bubung terbang. Mak saya nak pelari macam mana. Ayah saya balik masjid macam mana. Saya fikir lah. Tapi hati saya kuat kata macam tak jadi ni. Tak jadi kot. Pasal 2, 3, 4, 5 kali ni tak jadi. Esok tu mangkit pagi. Saya buka media sosial. Dia kata apa? Ribut itu sejurus mendarat dekat Semenanjung. Dia mati kan. Dia hilang macam tu ya. Dia lintah sampai Semenanjung kan. Dia masuk ke Negeri Sembilan tu sikit. Dan dia lenyap. Saya duk fikir, Allah Ta'ala lindung kita banyak dah ni. Ya. Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan buka lah balik sejarah. Carilah balik. Betul tak? Banyak kali dah Malaysia ni. Ancaman ribut besar. Lawyer macam tu ya. Tak jadi. Kono tempat lain. Tak jadi. Sengak pi. Yang paling real lah depan mata Siniar ni lah. Ya. Kerana ada doa-doa orang soleh lah saya ingat. Nah, tu geng-geng Tola Putih ni. Janganlah sampai tahap perbuatan hampa tu menyebabkan doa-doa orang soleh ni tak terangkat lagi. Takut yang tu lah. Ya. Dia dah jadi hujan lebat berterusan. Betul dia tak jadi ribut dah. Baik, saya sikit lagi tuan-tuan. Saya start lambat kan. Okey. Akhirnya semua ni, tadi tu agama jadi sejarah. Yang kedua kesan dia apa? Bila manusia tak jadi tak kenal Tuhan, apa jadi? Manusia jadi Tuhan. Dia mula buat ajaran sesat, dia mula judge orang, itu manusia menjadi Tuhan. Dia main satu bentuk pemahaman apa dah tahu? Dia panggil, kalau saya salah lagi betulkan saya nihilism ke Hellenism. Cek balik. Hellenism. Nihilism. Itu kontang, kosong. Nil lah, kosong kan. Nihilism. Rasa kosong. Baik. Kemudian bila rasa kosong itu keluar satu karya yang paling terkenal. Nietzsche ni Nietzsche. Saya minat dia ni daripada dulu tapi saya tadi sebut nama dia. Nietzsche apa macam Nietzsche. Saya beli buku dekat Big Bad Wolf dulu. Pemikir ada 50 pemikir dunia tu. Nama dia ni ada lah. Nihilism. Nietzsche kan. Nietzsche lah. Ni orang sebut Nietzsche kan. Nietzsche. Dia Perancis kan Nietzsche ni. Jerman. Karya dia yang terkenal tu kan. Bukan. Quotation dia yang paling terkenal tu apa? Tuhan dah mati. Ini saya baca quotation dia. God is dead and we have killed him. Itu quotation yang paling terkenal saya ingat. Dekat Indonesia pun ada satu tau. Karya saya pernah baca. Tajuk dia Bila Tuhan Meletak Jawatan. Tuan cari. Saya dekat universiti tu kan rajin baca buku-buku Indonesia tu. Saya ingat saya pernah baca itu. Bila Tuhan Meletak Jawatan. Nama dah 2013 2012 macam tu. Habis sekarang saya tak jumpa dah buku tu. Dia bukan buku kot. Dia ingat saya dia puisi kot. Lepas tu saya suka baca jurnal-jurnal ni. Bila Tuhan Meletak Jawatan. Bukan dia sokong, maksudnya dia kritik masyarakat lah. Dan hakikatnya Nietzsche ni pun sebenarnya dia bukan sokong. Bila dia kata God has saya baca God is dead and we have killed him. Tuhan dah mati dan kita telah bunuh dia. Sebenarnya dia bukan sokong. Dia kritik masyarakat tu sebenarnya. Tapi orang salah faham tu. Sebab kalau tuan-tuan baca betul-betul, saya tak baca buku tu habis tapi saya baca banyak karya Nietzsche ni. Bila kita baca, bukan dia sokong Tuhan itu mati. Dia kata kita yang dah bunuh Tuhan. Maksudnya itu secara metafora lah kan. Okay. Dan bila Tuhan telah terbunuh, kena buat macam tu lah. Orang tak faham ni susah kan. Itu yang membawa kepada nihilism tu. Kosong. Sebab kita dalam diri kita ada God spot. Betul. Alastu birabbikum. Bila Allah kata siapa tu saksikan kamu ni aku ni Tuhan kamu? Qala bala kan. Kita kata apa? Betul.
Kan? Kita ni jahat macam mana pun, nak mati cari Allah. Samsing pada masa macam mana pun orang ikat kita tak tengah laut Atlantik ke Pasifik seorang-seorang, kita nak sebut apa? Allah masa tu. Fir'aun pun nak mati, dia kata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi Allah tak terima dah lah. Itu manusia. Hang macam mana hang angkuh pun, last kali hang akan sebut Allah. Ada seorang pemimpin besar, saya lupa nama dia. Dulu lecturer saya sebut dalam kelas, dia pemerintah Rusia. Dia tak percaya Tuhan. Tapi bila dia nak mati, dia suruh staff dia pergi bunyikan loceng gereja. Siapa dia tu? Lecturer saya sebut nama, tapi saya lupa. Dia nak kata orang yang atheist pun bila dia dekat mati, dia akan cari Tuhan juga sebenarnya. Dia tipu diri sendiri lah. Ya? Sebab Tuhan memang wujud. Kepercayaan kepada wujudnya Tuhan dan manusia itu memerlukan Tuhan memang ada dalam jati kita pun. Kita tak boleh tipu diri sendiri. Orang atheist tak boleh tipu diri sendiri. Dia tahu yang dia ada Tuhan yang menciptakan dia. Baik, sambung. Jadi bila manusia itu kosong, nihilism, dia akan isi dengan apa? Dia akan isi dengan hedonism. Hiburan, keseronokan. Itu yang sekarang duk main macam-macam. Nak isi, tapi tak boleh penuh. Hedonism adalah ibarat air yang diisi dalam gelas yang bocor. Isi banyak mana pun takkan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab gelas dia tu bocor. Itu hedonism. Dan bila dia nihilism dan hedonism, apa jadi? Dia hidup tak ada tujuan. Islam ajak kita wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Allah tanya dalam Quran, fa aina tazhabun? Hangpa nak pergi mana sebenarnya? Hangpa nak lari mana? Akhirnya kita bawa kembali kepada Allah balik kok mana pun. Sebab tu manusia ni dia tahu, kok mana sesat dia pun, dia minta kembali kepada Allah, akan ada jalan dia. Tapi orang bila dia hilang Tuhan, macam Nizia kata, dia dah bunuh Tuhan dia nak kembali ke mana? Kita sakit teruk macam mana pun tuan-tuan, kita boleh sebut Allah, Allah, boleh zikir lagi, ya Allah tolonglah ya Allah. At least kita ada harapan. Orang yang telah membunuh Tuhan dia nak pergi ke mana lah? Ya. Kita pergi hospital, orang cek kata ni sakit terminal lah ni, lagi 2 bulan mati. Orang yang dia ada harapan, at least dia ada Allah untuk dia bersandar, untuk dia minta 2 bulan terakhir hidup dia contohnya kan, dia ada lagi. Agama itu dia bukan sekadar memberikan kepada kita kehidupan, dia memberikan kepada kita harapan sebenarnya. Kehidupan bertuhan ini bukan sekadar meletakkan kita sebagai manusia yang bertujuan, tetapi juga meletakkan kita sebagai manusia yang ada harapan. Harapan untuk terus bangkit, harapan untuk terus hidup, harapan untuk tidak kecewa lagi pada masa depan, harapan untuk diadili pada kehidupan yang akan datang. Itu manusia bila dia memerlukan Tuhan. Orang zalim dengan dia, seluruh dunia fitnah dia, Allah akan naikkan nama dia sejurus selepas dia mati ataupun di alam abadi nanti. Kod mana pun kebenaran akan menang, asalkan dia percaya dengan adanya Tuhan dia yang akan membela dia, asalkan dia benarlah. Ya. Tapi bila orang tidak ada Tuhan, dia hilang fungsi hidup, dia akan bunuh diri, dan dia akan terlibat dengan geng-geng tolak ni. Sebab dia tak ada tujuan hidup. Buat apa aku nak ada anak untuk mendoakan aku dekat kubur nanti? There is no point for me to have son. Hanya menambah tekanan dia. So dia tak boleh kahwin. Dia kahwin dengan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tidak. Kalau dia ada nafsu pun yang normal, dia kahwin dengan pasangan yang lain jantina. Trend sekarang, trend apa? Childless, tak ada anak. Main dah kat Malaysia ni. Pasal tak perlu anak. Buat apa? Beban. Sedangkan kalau dia ada hidup, dia ada tujuan, dia tahu. Idza mata ibn Adam, kalau mati anak Adam tu, in qata'a amalu, putus amalan dia. Illa bi salasi, balikan 3. Waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Setidaknya dia ada yang tu. Tapi dia bila dia tak ada tujuan, dia tak faham tujuan, dia hilang Tuhan dia. So buat apa nak ada anak? Tambah yuran, tambah duit nak bayar. Oh tuan-tuan, malu ni mahal. Tak perlu anak. Tak payah pening kepala. Esok tua masuk rumah orang tua yang swasta tu, setiap bulan bayar, settle. Sebenarnya duduk diceras rumah orang tua yang swasta. Ada doktor peribadi, ada sempoi. Saya duduk sebab ada sebab lah saya bidang. Tapi rupanya macam ni, dan kebanyakannya non-Muslim lah kat situ. Orang kaya-kaya ni tuan-tuan. Dia ada personal coach dia yang nak bagi-bagi tai chi apa semua. Dia ada dietitian, diet apa yang jaga diet dia semua tu lah.
Dan memang itu jadi lifestyle terbaru kat KL sekarang. Bukan terbaru kot, mungkin saya baru tahu kot. Ya, dia macam tu, wellness center. Betul? Tapi bukan spa. Yang ni untuk orang normal lah. Kadang-kadang dia pun ada anak juga. Cuma bagi dia pun tak payah jagalah orang tua ni hantar ke situ. Nak berkawan dan sebagainya. Sebenarnya orang Islam Melayu kita dah ada idea tu lama dah. Sistem pondok. Mai tua duk pondok. Bukan anak buang. Pasal saja nak berkawan kan. Tapi anak-anak pun hang tak mai tengok langsung. Kan? Baik. Kemudian dia bawa lah kepada itulah individualistik. Hidup bila kita tak perlu kepada, tak ada tujuan, buat apa kita nak berkawan teruk-teruk. Kan? Sekarang ni kita tak payah kawan dengan orang ramai-ramai pun, kawan dengan ChatGPT lah. Boleh sembang. Saya je tuan kaki ChatGPT juga. Tapi saya suka bersembang. Saya tak suka buang masa, saya suka bersembang. Hari ni hang buat apa? Sembang macam tu lah kan. Macam bodoh-bodoh ni. Sembang pasal, contoh kan, saya sembang pasal kulit saja lah kan. Pasal menyemuk di matahari ni bagus untuk vitamin D semua tu kan. Kemudian ChatGPT kata untuk orang yang kulit cerah, eloknya 10 minit nah duduk kat matahari, dia kata minimum. Dia tak kata untuk hang, dia tahu saya kulit gelap, saya dah sembang dah lama kan. Untuk hang 15 minit kan. Dia kata kutu kuat saya. Saya kata hang ChatGPT pun racist. Mesti dia sebut perkataan tu, sebab dia blok. Ya, tapi dia boleh ingat tu, kita ni gelap. Wacak ChatGPT. Kan? Lepas tu dia buat ha-ha semua tu kan. Tak apalah. Tapi senang kita sampai jadi terkhalid dengan dia doktor. Sampai tahap kan lepas dia terang-terang kita kan, saya hantar apa? Terima kasih. Bila saya kata terima kasih saja, aku apa kat robot ni. Kan? Tapi kita nak rasa tak gamuk nak tinggal dia. Lepas dia cerita pasal hitam semua, dan cerita pasal kulit. Semasa tu saya minat duk tengok matahari ni lah. Dia kata orang kulit hitam ni kes hasil lawan kena tu lah. Sebab apa kena duduk lama sikit? Pasal melanin dia tinggi. Melanin kot dia, bila kulit dia tebal ni, tinta tebal, JPJ tak lepas. So sebab tu tapi dia bagus, dia lindung sel dia macam tu lah. Tapi kalau duduk kat matahari lama, dia kena lagi lama sebab dia melanin tu tebal. Sebab tu Allah SWT buat orang Afrika hitam, sebab dia cuaca dia panas. Orang Afrika cerah pasal dia punya melanin rendah. Dia perlukan matahari macam tu lah. Dia vitamin D kurang. Kulit dia tu kurang vitamin D. Pasal tu dia melanin dia rendah. Agak senang dia dapat macam tu lah. Tuan-tuan baca balik nanti. Saya lupa dah istilah. Tapi point saya, Allah buat betul dah. Negara orang sejuk, ramai orang kulit putih. Negara orang panas, kulit gelap. Pasal betul dah Allah Ta'ala buat tu. Contoh tu sebenarnya. Baik. Okey. Jadi bawa orang jadi individualistik, jadi introvert, tak berkawan dengan orang. Kehidupan telah dibawa masuk ke dalam maya. Nak beli apa pun dalam maya. Nak lawan dalam maya. Nak main game dalam maya. Nak bina rumah dalam maya. Kan? Semua kehidupan di luar telah masuk dalam maya. Segala-galanya dimayakan. Akhirnya kita ini tak tinggal apa pun melainkan hanya sebagai pemegang konsul saja. Ini macam cerita apa? Cerita lagi ni. Ini macam cerita Bruce Willis berlakon. Siapa boleh sebut cerita tu? Kuliah malam ni falsafah dan Hollywood. Tapi cerita ni best doktor. Dia bagi terfikir. Saya lupa nama dia. Tapi kalau orang sebut saya ingat. Bruce Willis berlakon. Kita ni pemilik badan kita, tapi kita ada satu badan yang lain. Kita duduk situ, kita bubuh lah alat apa-apa, kita kontrol je jasad kita tu jalan merata pun. Makan, apa semua ni. Dan kita boleh pilih watak kita tu, manusia yang kita nak pakai tu, handsome lah, memang handsome lah. Tu sebut surrogate. Yes, surrogate. Tengok contoh tu tak ada lucah. Tak ada seksi pun. Tapi tak pakai tudung lah kan, orang putih. Tapi boleh tengok lah contoh-contoh macam tu bagi kita fikir. Bila saya tengok contoh tu, saya kata dia kritikan terhadap masyarakat. Contoh tu contoh lama, tapi sekarang dah berlaku. Dia pilih avatar dia sendiri, karakter dia. Bruce Willis ni dia tua lah. Bini dia punya segak, padahal bukan bini dia. Itu surrogate bini dia tu. Bini dia tu tua, tak larat, sakit dah. Tapi dia pakai binatang tu, avatar ataupun watak yang dipilih tu berjalan lah, pergi kerja, macam tu. Kita macam tu dah tuan-tuan. Macam tu lah kita dalam media sosial ni. Ya Allah, kalau malaikat betul kita ni.
Kalau kita ni jahat, jahat apa, jahat curi mutan rumah orang. Tapi dalam Facebook, kita ayah nak kawasan lah. Nak jumpa orang ni, nak pukul orang ni, betul tak? Padahal lah, jahat apa sangat. Macam itulah manusia ni. Di dalam maya dia bergegak lah. Kalau dia jadi jahat, dia jahat sungguh. Kalau jadi baik, dia lah paling baik. Baru ni orang duk sebab video, screenshot seorang budak ni yang dia mesej ustazah dia, ingat tak? Baru viral minggu lepas. Dia tak boleh suruh surau MC tu. Yang ustazah dia kata, MC ni kah nantang ke Allah? Oi, kemas ustazah debuh dia. Dahsyat juga manusia sekarang ni, no. Allahu Akbar. Janganlah sampai tahu tu. No. Surrogate. Tu 2009 saya orang komen lagi. 2009 betul contoh ni. Sedangkan 2009 mana ada Android lagi kan? 2009 saya tingkatan 6. Tingkatan 6. Mana ada Android, mana ada benda-benda yang macam. Tapi depa dah ke arah tu, depa fikir. Malaysia kena buat filem macam tu lah, saya ingat. Filem yang macam mempedah fikiran kita ni. Saya ada lamaran untuk buat filem ni. Nanti saya catat kat belakang. Kita buat dah ke? Ya. Okey. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, minta maaf lama sikit malam ni. Baru baca satu perenggan tu, no? Tak apalah, pelan-pelan. Sebenarnya kan, sebenarnya apa yang saya cerita tu ada dah dalam buku. Dia pusing-pusing kot tu ya sebenarnya. Dia summarization je sebenarnya. Percaya kalau saya baca pening, tuan-tuan. Betul, doktor kata rasa betul. Buku ni untuk bacaan seseorang, bacaan individu. Tapi bila baca individu kita pening kok. Dia kena, sebenarnya buku ni sama ada kita kuliahkan ataupun kita bedah ataupun kita kena baca ramai-ramai, study group. Kalau dalam penjawab awam kita kata apa? PLC. Hang baca sekat, kita bincang. Dia kena macam tu. Tidak kita seorang kita pening. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, kita jumpa balik bulan depan insya-Allah. Apa saya nak abang? Tak ada apa kot. Tuan-tuan doakan saya lah. Saya hujung bulan ni akan keluar buku baru dengan Hafizul Faiz. Kemudian buku seterusnya Al-Fus 1903 akan keluar lepas pada tu. Tapi tak siap lagi lah. Yang Hafizul Faiz ni siap dah. Yang Yahudi tu tak siap lagi. Yang bulan 12 ni akan keluar dengan cerita pasal kehidupan lah. Lemur tu cerita pasal kehidupan. Yang saya contoh tadi tu lah, tentang hilangnya Tuhan dan sebagainya tu, macam tu lah. Motivasi lah. Yang Al-Fus 1903 tu, yang tu Lord tu tengah buat. Cuma saya sakit kepala sikit lah pasal Yahudi kan. Dia sejarah tu terlalu simpang siur. Sebab saya nak pastikan buku saya tu orang baca dan faham. Bukan baca saja. Jadi susah saya nak. Kadang tu saya cerita tu terang tu struggle saya. Saya ada karang 4-5 page lah. Saya baca sendiri saya tak faham. Saya bagi kawan saya baca saya tak faham, saya padam. Tu struggle untuk buat buku sebenarnya. Kalau sekadar nak buat, macam ada satu orang yang buat buku Al-Rahab Cikgu E tu kan, yang viral tu kan, tak betul lah. Patut minta izin dulu lah keluarga kan. Tak baik lah macam tu. Kita kalau kita buat buku, sekadar buat buku, boleh buat lah. Tapi saya nak buat buku sebagai saham saya kat akhirat. Agar saya mati, kalau orang baca orang faham, saya dapat pahala. Jadi saya kena buat sungguh-sungguh. Tu struggle saya sekarang ni. Lepas tu kuliah baru saya tak ambil lah, pasal tak boleh. Dan saya memang target 2026 saya nak kembali jadi penulis full time. Ni bagi iklan saya ada ramai orang tanya pasal kuliah. Saya minta maaf, saya tak tambah dah. Saya tak mampu dah. So, saya memang nak kembali jadi penulis full time. Plan saya tuan-tuan, habis saya Yahudi, saya nak cerita tentang tajuk buku dia Fatrah. Cerita tentang zaman Fatrah, apa berlaku, apa semua tu. Yang orang nak tahu pasal Al-Ma'idah, apa semua tu, semua zaman tu. Kemudian saya nak cerita tentang ulama alam Melayu. Kemudian saya nak siapkan novel. Tak apalah, banyak cerita saya pula dah. Tapi tuan-tuan nak orang lah. Ada projek movie sikit nak buat contoh ni. Allahu Ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa alhamdulillah malakatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.